Untuk nak hasilkan secawan kopi, sama ada guna cup bekas macam ni ataupun nak guna cup macam ni pun memang sangat-sangat mudah kalau guna mesin Giselle ni okey. So aku tengah nak buat kopi untuk nak pergi kerja. Okey, first kali letakkan susu dan ais dalam ni. Tak kira lah kalau nak letak perasa apa sebelum tu pun letak siap-siap. Okey, so lepas dah siap, kita akan grind dulu kopi. Grind kopi ikut setting yang dia bagi. Okey, so grind ikut setting yang dia dah bagi sama ada nak ikut setting yang dia dah bagi ataupun kita nak timbang sendiri pun tak ada masalah. Okey. Kemudian dah siap grind, kita ratakan dulu kopi ni, lepas tu kita temperkan dia. Okey, so dia akan duduk dalam bekas dia macam ni. Tu okey. So bila dah ni dah siap, kita tinggal brew saja kopi. Untuk double shot boleh guna 45 ml. Ataupun nak guna setting yang ada dekat mesin ni pun tak ada masalah sebab mesin kopi daripada Giselle ni dia dah siap, memang dah siap setting, dah siap preset dia apa semua. Daripada grind sampai ke brew dia dah siap. Okey. So untuk latte yang sejuk, kebiasaannya aku takkan steam lah susu tu. Macam ni je. Kalau macam untuk nak buat yang panas, aku akan steam dulu lah, guna dia punya steamer dekat sini. Okey. So kalau ikut aku punya cara, kadang-kadang aku akan ikut je preset dia. Kadang-kadang aku akan stopkan sampai 45 ml keluar kopi ni. So aku akan stopkan. Ini kalau ikut preset dia memang akan banyak. Okey. So bila dah siap, tinggal letakkan saja dalam bekas macam ni. Dah campur susu. So jadilah kopi latte kita. Dalam masa beberapa minit dah siap. Okey. So kepada siapa yang nak dapatkan mesin kopi daripada Giselle, boleh tengok dekat bawah sekarang.